Okay, Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ilman nafi'ah. Okey, Ijlis, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ahsantum. Yaumul Arbi'a tu sama dengan hari apa, Usman? Hari Rabu. Arbi'a. Okey, hari ni al-hadafu al-yaum. Hari ni kita nak belajar ada dua sebab. Yang pertama, al-hadaful awal qudratu ala takwinun al-harfi. Yes, yang kedua al-qudratu alal intaju al-mulasaqat. Okey, jadi kita nak ada dua objektif hari ni. Yang pertama adalah kita boleh membentuk huruf perkataan yang kita nak belajar. Yang kedua adalah kita membuat satu kreativiti. Kita membuat satu penanda buku dengan kertas. Okey, tak apa. Okey, lepas tu yang pertama kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan menyebut apa dia? Peralatan dalam bahasa Arab. Okey, semua dah ingat ke peralatan dalam bahasa Arab? Dah. Okey, kita nak test ni. Qalamun rasasin. Okey, apa dia qalamun rasasin? Okey, nampak ke gambar ni? Nampak. Okey, muallimah akan tampal gambar pada di hadapan ni untuk kita sama-sama melihat. Okey. Di manakah dia? Di sini. Beg dalam beg. Aduh, susah tu. Mana muat kan? Okey. Ya? Ha? Tak apa. Nanti muaklimah angkat. Tak nampak daripada sini? Tak nampak ke? Siapa tak nampak? Nampak. Alhamdulillah. Kita nak tengok ni. Okey, boleh cari okey, boleh cari ahli kumpulan. Satu kumpulan 2 orang sahaja. Okey, kena cari. Kejap lagi kita nak tampal perkataan ni. Nak tampal dekat mana? Okey, sebelum kita cari dalam kotak ni perkataan dia, kita baca dulu. Ma hazihi
Hadihi mimhat. Mim hatun. Ni kolamun. Kalam rasasin. Okey, mahaza. Mimhatun. Mahazihi. Arotun. Mahazihi. Hadihatun. Mahazihi. Mistarun. Mahaza. Warakatun. Kita. Kitabun. Tak nampak? Mahaza. Kol. Mahazihi. Warakatun. Miklamatun. Okey, yang pertama, dah ada kawan dah ke? Dah cari kawan dah. Rania tak ada kawan. Tak apa, Rania boleh seorang-seorang. Okey? Boleh Rania seorang-seorang? Asfa pun tak ada kawan juga. Tak apa, Asfa boleh seorang-seorang. Asfa dah ingat kan? Dah pandai kan? Ni dah banyak kali dah kita ulang. Mestilah ingat apa maksud dia. Okey. Kertas ni contohnya kan. Kita terbuka pula dah. Ni siapa pernah main buka-buka botol macam ni? Kan? Kat mana biasa main buka-buka botol macam ni? Beli kat DIY, lepas tu boleh buka kan? Buka-buka botol macam ni. Okey, contohnya Muallimah cari, dapatlah satu perkataan. Perkataan dia apa dia? Hakibatun. Muallimah pun fikir, kat mana hakibatun ni Amin? Mana satu nak tampal ni hakibatun ni? Kita pun tampallah dekat sini. Ini adalah hakibatun. Okey, siapa tak faham lagi? Siapa tak faham lagi cara nak main? Belum lagi. Tak faham lagi Asfa? Okey. Ya, macam ni. Kita datang depan, malam panggil. Okey, Aminah datang depan. Aminah pun datang. Aminah pun cabutlah. Ni. Ya, Aminah datang dengan kumpulan dia. Aminah pun cabutlah nombor ni. Dia pun buka. Dalam kotak ni, dalam bola ni ada perkataan misteri yang Aminah perlu baca dan tampal di sini. Okey, boleh macam tu? Okey, boleh Asfa faham? Okey, mari kita nak mula daripada belakang, tengah atau depan? Belakang kita mula daripada belakang. Okey? Mula dengan Medina dan Amani. Okey, cabut perkataan. Seorang cabut, seorang pilih bola, seorang tampal. Dua-dua tampal ke, seorang tampal ke, boleh. Macam mana pun tak apa. Okey? Buka. Buka. Okey, dah boleh buka dah? Boleh buka dah? Okey, boleh buka. Dapat ada berapa kertas? 2. Cuba baca. Kertas. Mimhatun. Tak air tutup. Simpan dalam ni. Mimhatun. Lagi Amani dapat perkataan apa? Warakotun. Nah. Okey, yang seterusnya Mujahid dengan Alif. Gitu. Okey. Mimhatun betul. Warakotun. Okey, siapa yang cabut? Mujahid yang cabut. Boleh tak? Perlukan bantuan ke? Apa dia?
Aidan, kejap lagi ya. Okey, buka. Lepas tu alif. Okey, alif. Warakatun. Susah Mani. Macam mana? Betul dah tu. Tampal kat bawah ni. Warakatun. Ya. Jatuh. Tak apa, jatuh. Yang penting nanti maklimah tampal balik. Warakatun. Betul. Okey, sekarang Yasir dan Aidan. Okey, Yasir dah ke? Berjaya ke? Tak boleh nak buka. Bukan macam tu. Kalau awak lagi tekan lagi ni. Cuba Aidan buka. Gitu. Ni. Tu. Usaha sikit. Anak lelaki mesti kuat. Gitu. Okey. Ni. Gitu. Tekan. Buka tangan. Buka tangan. Ini. Tak boleh, tak jadi. Aidan pula. Oh. Okey. Aidan yang tampal. Yasir yang tampal. Okey. Yang seterusnya apa dia? Yang seterusnya Rania. Lepas tu Hanis. Kejap air baru. Ni baru Asfa. Tak sampai. Mana Mimhatun? Cuba tunjuk kat saya. Okey. Ya. Jatuh pula tu. Tak apalah. Jatuh lagi. Mimhatun. Sini ke Yasir? Jatuh. Berapa? Dah. Okey, tak apa. Okey, dapat apa? Qalamun rasasun. Okey, yang seterusnya Asfa. Okey, Asfa. Nak habis dah telur, ada lagi. Okey, Faika dan Hanis. Mana? Qalamun rasas. Okey, betul. Okey, lagi. Ziyad dengan Karis. Hakibah tenang. Ya, betul. Okey, Usman dengan Muaz. Amin selut. Aminah dan Salati. Tak boleh buka ke? Okey, Asfa. Bagus, betul. Ya, ada pen. Tak ada pen. Okey, tukar benda lain. Buat sosok okey. Okey. Nah, Karis. Warakatun. Kitabun. Apa dia? Kejap lah. Ramai sangat orang kat depan ni. Pada berjalan kan. Kita Qalamun juga. Nah, kitabun. Warakatun. Mana? Warakatun sini. Mibratun. Mana mibratun? Mana mibratun? Boleh? Amin, kejap lah Amin. Amin nak sampai dah ni. Okey, duduk. Okey, ni. Amin dengan
Boleh ambil dua-dua. Buka. Ya, buka. Okey, nah. Ni mi Broton sini pula. Nah. Baca apa perkataan dalam tu. Buka. Tak sampai. Okey, bagus. Ya. Muaz nak tolong tampal untuk Ami. Boleh? Nah, daftaran. Mana? Daftaran. Buku latihan. Mana ni? Okey, daftaran. Ni? Kitabun. Daftar buku latihan tak ada. Kan? Okey, tak apa, kita buat sini dulu Daftarun. Okey, Amin boleh pergi tandas. Okey, Muaz, nah. Qalamun rasasin. Qalamun talwin tak ada. Okey, dah dapat dah. Okey, boleh duduk semua orang. Apa yang tak ada? Satu ni apa ni? Apa ni? Qalamun talwinin. Lepas tu yang sini apa dia kelas? Qalamun talwinin. Okey. Ni apa ni? Daftaran. Ni daftaran duduk sini. Kita tak nampak ke tadi? Satu sini. Warakatun. Lepas tu yang sini adalah daftarun. Okey. Okey, mari seorang baca. Okey, Aminah baca. Baca mibratun. Tak apalah. Okey, yang seterusnya nak seorang lagi Banin. Okey. Baca yang belah sini pula. Mib. Betul. Betul. Okey. Okey, lagi? Lagi? Ya, lagi? Betul. Pandai. Lagi? Ya. Okey, bagus. Pandai. Satu lagi perkataan yang tak ada. Ni apa dia ni kelas? Miklamatun. Miklamatun tertinggal pula. Miklamatun. Okey? Siapa lagi nak baca? Boleh? Mana? Tak Bani, Banat. Usman. Baca kuat-kuat. Okey. Okey, pandai. Betul. Okey, bagus. Dah, satu je. Okey, Yasir. Aidan. Mujahid. Terima kasih. Okey, baca belah ni. Boleh? Betul.
Kitabun. Betul. Betul. Kolamun. Talwi. Tarun. Ha, Nabatun. pandai. Torun. Mistorotun. Torotun. Haki. Kibatun. Kolamun. Okey, bagus. Okey, siapa lagi? Ziad. Bagi anda. Okey, boleh? Okey, lagi grup mana tak baca lagi Hanis. Hanis. Terima kasih. Pinjam gunting je. Okay, Hanis baca. Baca dengan kuat. Dengar ke? Ya. Baca macam kita main tu. Macam mana suara kita bermain. Tolong gunting tengah. Dah siap dah? Warokotun kertas. Kitabun buku. Mimhatun. Mimhatun pemadam. Betul. Miberotun. Pengasah. Pengasah. Kolamun. Pensel tulis. Betul. Hakibatun. Bag. Beg. Mistorotun. Torotun. Pembah. Pembaring. Okey, last sekali Muaz baca. Usman, tolong bagi setiap orang satu. Betul. 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 Hakibatun. Torotun. Okey. Okey, pandai. Okey, siapa lagi yang nak baca? Siapa lagi yang teringin sangat nak baca kat depan ni? Tak teringin tak apa. Ziad dah baca. Okey, tak ada dah. Okey, yang seterusnya kita nak buat penanda buku. Mula-mula kita kena tulis dulu apa yang ada pada kertas ni. Okey, tulis. Ha? Seorang dapat dua, bila dia gunting tu kena cantumkan. Cantumkan. Dapat. Okey. Ada gambar apa tu? Tak nampak? Okey, kena tengok gambar beg. Gambar beg ni tulisan dia macam mana? Hakibatun. Tulis. Boleh tulis? Okey. Tulis dekat bawah dia. Tulis tulisan kecil-kecil sahaja. Okey, Asfa dapat kertas. Tengok kertas Asfa. Okey, tengok kertas Asfa. Okey. Lepas tu mula-mula kena tulis dulu. Ni gambar apa ni? Kolamun talwinin. Okey, mana kolamun talwinin? Yang sini. Okey, tulis dulu kolamun talwinin. Lepas tu tulis bawah ni yang ada tulisan macam kecil-kecil gini ni.
Okey, lepas tu tulis bawah dia tu. Lepas tu bila dah siap tulis semua, kita pun color. Lepas siap dah color, betul. Kita gunting, jadilah penanda buku yang cantik. Ya. Alimah, tulis kat mana? Tulis kat mana? Tulis kat bawah dia yang ada macam kelabu-kelabu tu sikit, tulis kat situ. Nah, biar aku batu. Baik akibatun. Ya, siapa ada soalan? Saya. Okey, macam ni. Kita tulis dekat bawah tu. Macam atas ni kolamun talwinin. Mani dapat gambar apa? Kolamun talwinin. Tu tulislah. Lepas tu kolamun rososun. Lepas tu Kalau mana? mimhatun. Lepas tu kitabun. Sekejap nak ajak Amani sekejap. Boleh ke? Boleh. Sekejap lagi saya ajak. Lepas tu ni miklamatun. Tulislah gitu. Boleh? Lepas tu gunting, lepas tu tampal. Dua-dua. Macam ni kau. Mana? Ya, pandai Asfa. Kolamun talwinin. Nak buat macam mana? Tengok ni gambar apa ni kelas? Gambar apa ni? Kolamun talwinin. Tengok ejaan kolamun talwinin macam mana dekat depan. Lepas tu ni mimhatun tulis. Boleh gitu? Eja molek-molek. Pensel tu pastikan sharp baru cantik. Okay, Usman? Siapa ada soalan lagi? Okey, dah siap tulis ya? Kertas daftar. Betul? Warakotun. Alimah kena tulis kat baris atas. Tak apa, siap satu pun tak apa hari ni. Boleh? Kalau pensel sini mana? Nanti di korang pensel. Tak nampak kan dia punya tulisan ni? Mana nampak Alimah? Nampak? Apa dia? Ada. Ni. Okey, ni adalah pensel warna. Pensel warna yang mana? Ini. Mana? Jadi kena Ejaan dia. Kolamun. Kosong. Kolamun apa pensel warna kelas? Kolamun talwinin. Okey, kolamun talwinin. Tulis. Kolamun. Betul. Yang tu. Yang tu. Yang saya tulis dengan marker tu. Mana? Tulis bawah dia. Ya? Mana? Yang mana tak nampak? Kolamun rososin. Ya, betul. Okey, lepas tu dah siap ke kelas? Dah. Okey, tak apa kalau tak siap lagi, take your time. Yo. Dah siap dah? Okey, color sikit-sikit, comel-comel. Lepas tu gunting. Ya. Miklamatun. Kolamun talwinin. Oh, siap dah tu Asfa.
Siap dah tu. Color pula. Ada color tak? Ha? Siap dah tu. Comel dah tu. Cepat Asfar. Ni. Jadi dah ni. Siapa ada gam? Ha. Betul? Saya ada. Buat dua-dua. Tak muat, sambung bawah. Boleh ke sambung bawah? Kalau gunting lah, kalau dua. Ya. Mai saya ajar cara nak buat pinjam gam Amal ni. Habis dah gam. Lepas tu nak buat macam mana? Tak apa. Kejap lagi nanti kita boleh pinjam kawan Tapi jangan minta kawan pas-pas gam. Pinjam gam. Usman ada gam? Siapa yang ada gam? Lama ada, tapi tak ada lucu. Ya ke? Tak apa. Lucu indah. Kalau nak colour kat rumah pun boleh. Nak colour kat sekolah macam tak sempat. Okey? Dah jadi dah. Tada! Ha? Lubang? Lubang nanti kita buat dengan pensel. Mana? Kolamun. Kolamun pen. Mr. Rotten. Tak nampak je Mr. Rotten ke? Tak muat. Kalau tak muat buat boh. Sin. Toh? Ni Mr. Rotten. Ni tak nampak ke Mr. Rotten? Ni. Tak nampak? Okey, saya tulis besar sikit untuk Mujahid. Mari dah taruh itu. Okey. Allah, buruknya jadi lubang. Tak jadi. Kitabun. Boleh ke Aidan? Boleh, bagus. Okey, dah siap dah? Mana kalau pensel ni? Mai sini buku. Kalau pensel ni kolamun. Kolamun. Kolamun apa ke kalau kolamun? Boleh. Kolamun rasa senior. Mas, ya. Siap dah? Siap, boleh gunting tampal macam tu? Mana kalau buat kolamun dia Ni. tak apa ke? Ni. Boleh. Kolamun dia tak apa. Pensel. Betul. Mana? Mana? Jangan berjalan. Okey, tampal. Mana? Ya. Boleh, Mak. Kolamun. Boleh. Boleh buat kolamun tu, boleh. Okey, dah siap dah saya punya. Nak tampal macam mana? Letak gam kat tengah-tengah, lepas tu tampal sebelah-sebelah. Okey, guna gunting. Yasir ada gunting tak? Tak ada. Pinjam Aidan punya gunting. Aidan ada gam? Pinjam Aidan punya. Minta molek ya. Color boleh color. Gunting sampai jadi macam ni. Mujahid tak ada gunting ke? Ada. Gunting lah. Okey, Muaz dah siap dah? Okey, kalau dah siap boleh mulalah kalau nak color ke gapo ke. Boleh tak? Nah, tak sama je maklumat tu. Tak nampak ke? Kena cek mata ni ke?
Hakibatun. Tulislah. Kitabun. Waraqatun. Ya. Nah. Tak nampak Mr. Rotten? Ni Mr. Rotten ni. Cantiknya. Bagus, bagus. Lekat gam. Lepas tu? Lekat gam belakang dia tu, lepas tu cantum. Masih pegang. Boleh? Betul, pandai. Gunting dua-dua, lepas tu cantum dia jadi macam ni. Cantum dia jadi macam ni. Lubang dia nanti balik buat kat rumah deh. Tengok, dia ada dua-dua bahagian. Macam tu. Siap dah? Tak ada gunting. Kejap, tunggu. Amin, pinjam gunting. Amin ada gunting? Bagi siapa? Ziad? Okey, Muaz dah siap dah. Muaz bangun. Baca, tunjuk kat kelas. Mai bangun. Nak buat lubang. Nanti Mu'alimah buat lubang. Kejap lagi. Tepek. Gitu. Okey, baca. Apa dia? Haki. Tak apa, yang ni dia orang nampak. Muaz baca belakang je. Hakibatun. Waraqatun. Hakibatun beg. Waraqatun kertas. Kolamun pen. Mistorotun pembaris. Mibrotun pengasah. Okey, baca. Hakibatun. Waraqatun kertas. Ya, bagus. Rotun pengasah pensel. Pen. Mistorotun. Rotun pembaris. Okey, dah siap. Ni, ambil glue ni. Okey, Banat, siapa yang dah siap? Okey, Aminah. Duduk ni glue ni. Okey, cepat tampal. Mai, dah tampal dah? Kok? Glue dululah. Tampal dekat belakang dia ni, bagi dia bercantum macam ni. Tak ada glue. Ni ambil glue kat mana? Ya? Ni tampal macam ni. Boleh? Ya, okey Yasin, mai ke depan baca dulu. Nanti balik warna kat rumah dah. Okey Yasin, bagus. Tunjuk. Kolamun. Alamun rosasin. Bagus. Aisyah. Alamun talwin. Aisyah warna. Kita berbuku. Mim. Mim hatun pemadam. Megalamatun. Megalamatun. Bekas pensel. Okey, bagus. Terima kasih Yasin. Good job. Okey, betul. Okey, Rania pula mai baca. Dah, Rania dulu. Okey, siapa yang dah siap baca kat depan boleh mewarna. Okey, bagus. Lagi? Tak panggil lagi. Duduk dulu. Tak boleh lagi. Pula mai baca. Okey, bagus. Okey. Haki.
Hakibatun. Itulah. Hakibatun. Mibaratun. Warakatun. Kolamun. Mistarotun. Okey, dah siap? Karis pula baca. Lubang tu kita nanti balik buat kat rumah. Minta panca dengan mak. Deh. Okey, baca. Hakibatun. Bagus. Hakibatun. Kitabun buku. Kolamun. Kasosin. Pensil. Mistarotun. Baris. Okey, bagus. Okey, siapa yang dah siap? Alif, dah siap dah? Medina mai depan. Boleh? Betul dah Asfa ni. Pandai ni Asfa. Letak je atas dia. Sekejap. Okey, Medina baca dengan suara yang kuat. Macam tengah bermain. Baca suara dengan kuat. Betul. 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 Pandai. Betul. Okey, semua orang dah siap ke? Kita nak bagi QR pula. Scan QR. Okey. Okey, Yasir tolong scan semua orang dalam kelas ni. Ya ke? Asfa tak pernah lagi. Okey, mai Asfa. Nanti next time Yasir pula Mai. Okey. Nah. Scan. Kena pegang skrin. Nanti dia mati. Okey, dah. Scan. Okey, bagus. Asfa berjalan scan semua orang. Okey, dah siap dah? Okey, tak apa. Kita nak habis masa dah. Kita baca dulu. Mibaratun. Mimhatun. Qalamun rasasin. Hakibatun. Kitabun. Warakatun. Mistarotun. Qalamun talwinin. Miklamatun. Daftarun. Okey, Kiaman. Jazakillah. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah sangat baik hari ni. Boleh duduk, kemas buku. Kertas tu simpanlah buat kenangan.